Jadi ini satu bab yang para ulama berbeza pandangan. Ini tricky sikit saya nak cerita, tricky sikit. Sebab menentukan mukim ini penting sebab dia bukan sahaja menentukan orang tu bermusafir ke ataupun dah tak musafir. Itu satu boleh jamak ke kasar, itu satu bab boleh jamak ke kasar. Tetapi mukim artinya dia tertakluk kepada undang-undang di negeri itu. Oh, mikrofon lupa. Ada lagi soalan? Banyak soalan ni. Banyak. Satu lah, satu daripada Muslimat lah. 1, 2, 3, 4 banyak. Satu cuba. Satu lah daripada Muslimat. Muslimin satu, Muslimat naik. Oh, ya. Tanya. Boleh. Jadi dia jamak tu seberapa lama? Maknanya kalau kita tak tahu duduk kat mana sekarang ni. 3 hari. Saya ada 3 negara, 4 negara. Kan? Saya tak tahu berapa lama duduk kat sana. Berapa lama panjang masa jamak tu? Oh, ada lagi. Okay. Kalau macam katalah kita nak pergi travel, nak mulakan perjalanan tapi masih dalam Malaysia, kita dah masuk waktu tapi kita dah nak jalan dah. Aku nanti sampai boleh tak ada masa tu? Okey. Untuk yang pertama, tempoh seseorang dikira musafir, para ulama berbeza pandangan tentang berapa lama orang dikira musafir. Dalam mazhab Syafi'i 3 hari, hari masuk dan hari keluar. Dalam sebahagian mazhab lagi 3 hari, termasuk dah hari masuk dan keluar 3 hari. 3 hari menetap artinya, di mana-mana dia menetap 3 hari, dia telah dianggap mukim di tempat itu. Ada mazhab yang berpandangan mengikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW, Nabi pernah buat di Tabuk, tak silap saya, masa keluar Tabuk sampai 19 hari, sampai balik. Jadi, ini satu bab yang para ulama berbeza pandangan. Ini tricky sikit saya nak cerita, tricky sikit. Sebab menentukan mukim ini penting sebab dia bukan sahaja menentukan orang tu bermusafir ke ataupun dah tak musafir. Itu satu boleh jamak ke kasar, itu satu bab boleh jamak ke kasar. Tetapi mukim artinya dia tertakluk kepada undang-undang di negeri itu. Dalam konteks Malaysia lah. Mukim artinya dia tertakluk kepada undang-undang negeri itu. Baik. Jadi saya bagi contoh. Tak ada kena-mena dengan yang hidup ataupun yang mati, semua contoh je. Ini nak cerita pasal talfiq juga. Nak cerita pasal talfiq sikit. Apa pandangan yang kita pegang tentang musafir? Berapa lama mesti orang tu duduk di satu tempat sehingga dia dianggap mukim? Bagi yang pegang mazhab 3 hari, artinya setelah berlalu 3 hari itu dia menetap di situ. Katakan satu orang dia nak kahwin. Dia pergi ke satu negeri. Dia menetap di situ 3 hari. Jadi dia nak kena daftar perkahwinan dia di mana? Di negeri baru ni ke ataupun negeri lama dia? Dan katakan wali dia tak ada kat situ. Dia pergi kepada wali hakim di negeri baru ni. Bapak saya duduk negeri lain. Dia jauh daripada saya. Jadi saya nak pakai wali hakim sebab saya keseorangan di negeri ni. Saya menetap di negeri ni keseorangan. Oh, menetap. Berapa tahun menetap sini? 3 hari. Dia kira macam mana? Mukim ke musafir? Di negeri baru tu. Dia hukum dia ni bersangkut paut. Kalau dalam bab safar, dikira dia adalah mukim, artinya bab kahwin dia mukim jugalah. Artinya dia memang betul lah alasan dia tu. Tak, alasan saya memang menetap di negeri ni. Memang saya dah lama menetap di negeri ni, bapak saya di negeri lain. Berapa lama? 3 hari, 4 hari. Ni hari keempat saya menetap kat sini. Saya pun dah tak jamak dah sekarang. Saya solat memang tamam. Kalau ini musafir,
itu musafir juga. Dia tak boleh pakai talfiq. Bab kahwin, nak kena pergi negeri tu. Lagi nak kena duduk lama negeri tu. Kita pakai mazhab 3 hari, Syafi'i. Pakai mazhab 3 hari. Masuk hari kelima, register perkahwinan. Saya mukim di negeri ni, hari kelima. Tapi bab jamak, saya mazhab Maliki, 19 hari. Saya musafir. Yang ni talfiq. Part tu hang pilih mazhab yang memudahkan hang kat sini. Part lagi satu, hang pilih mazhab yang memudahkan hang juga. Ini balik kepada satu lagi contoh talfiq tadi. Tak boleh lah. Kalau dia pegang musafir tu berapa lama, hukum dalam semua bab dikira sama begitu. Baik, seterusnya. Apabila para ulama berbeza pandangan dalam bab ini, daripada zaman sahabat lagi, mereka telah pun berbeza pandangan. Tempoh, berapa lama orang dianggap musafir? Pandangan berbeza. Tidak ada hadis yang jelas. Jadi, ringkasnya, musafir ni orang yang, kita kalau bungkus makanan kan, kita kata apa? Safari. Kan? Safari, bungkus makanan. So, selagi mana, ini pandangan saya lah, selagi mana dia hidup dengan beg tu, dengan beg yang dia usung merata-rata, dia musafir lah. Dia bukan iqamah. Dia tak tinggal di negeri tu. Dia bawa beg dia tu lah. Kalau ration yang dia bawa tu cukup, makanan dia dan pakaian dia, zat, bekalan yang dia bawa tu, membuatkan dengan bekalan itu, dengan beg tu lah dia hidup 5 hari, dia musafir lah 5 hari tu. Kalau dengan beg tu lah dia hidup 7 hari, 7 hari tu dia musafir lah. Kalau dengan beg tu jugalah dia pergi pusing Europe 2-3 minggu cuti, dia musafir lah. Pada saya dia musafir. Dia duduk negeri ni 3 hari, lepas tu dia pergi duduk negeri tu 3 hari, dia pergi duduk negeri lagi 1-3 hari, dia musafir. Kalau dengan beg tu jugalah seminggu setengah, masih lagi bekalan itulah yang ada pada dia, dia musafir lah. Tapi dia balik kampung almari penuh baju, duduk sampai 3-4 bulan, ni bukan musafir lah. Ini dia dah tinggal di tempat tu, dia dah settle down di tempat tu, dia bukan musafir. Ya, ada ulama yang berbeza pandangan dalam bab ni. Pada saya, zat. Dia hidup dengan apa? Kalau dia balik kampung, rumah dia tu pun tak macam rumah tempat dia pergi berjalan sahaja. Dia duduk sekejap dan dia pindah. 3 hari duduk Johor, 3 hari duduk Penang, 3 hari duduk Melaka, 3 hari duduk mana-mana halalah. Orang kan banyak rumah, anak situ, anak sini dan sebagainya. Dia masih lagi musafir. Kalau menetap, bukan lagi dia hidup dengan bekalan tu. Dia dah settle down di tempat baru. Barang-barang dia di tempat baru, dia iqamah. Dia bermukim di situ. Kalau masih lagi dalam beg tu, okey lah. So, itu untuk soalan tadi. Ya, selagi musafir boleh jamak dan boleh qasar. Okey, ini penting lagi, satu lagi. Qasar, para ulama berbeza pendapat sama ada dia rukhsah ataupun dia azimah ketika safar. Tentang qasar. Artinya bagi yang mengatakan dia azimah ketika safar, pandangan Abu Bakar, Umar dan sebagainya, qasar lebih baik. Ketika musafir, bila ada peluang untuk qasar, kita qasar. Itu lebih baik pada pandangan sebahagian ulama. Cuma mengikut pandangan Aisyah radhiyallahu anha, solat tamam lebih baik. Ada khilaf lah, tapi majoriti para ulama berpandangan yang qasar lebih baik. Dan majoriti sahabat juga. Jadi qasar, yang 4 jadi 2. Solat sama-sama kita, yang 4 potong jadi 2. Allah Ta'ala bagi hadiah, kita ambil hadiah. Tetapi jamak, para ulama berpandangan jamak apabila ada keperluan. Sampailah Nabi di Mina sekalipun, Nabi tak jamak. Nabi hanya jamak di Arafah dengan Muzdalifah. Jadi qasar penting untuk buat. Jamak kalau ada keperluan. Tak ada keperluan, tak perlu jamak. Musafir, memang boleh berhenti pada waktu Zuhur dan juga pada waktu Asar. Tak payahlah nak jamak semayang Zuhur, nanti semayang Asar pula. Kalau ada keperluan, susahlah kalau jalan nak berhenti, lebih baik saya sekali harung je. Kalau ada keperluan, dia boleh jamak. Pergi kenduri kahwin, contohnya kenduri kahwin, kalau perempuan, dah lah dia musafir. Itu dia make up pula. Dok, saya kalau nak semayang asar, nak kena basuh muka, nak kena cuci make up. Boleh tak jamak? Kalau musafir, boleh lah. Kira ada alasan juga lah tu. Tapi kalau tak ada apa-apa pun, laki. Bini, ingat bini dia je boleh jamak. Aku pun nak jamak jugalah. Tak payahlah. Kalau tak ada keperluan, dia tak ada apa-apa. Dia boleh solat Zuhur dan dia boleh solat Asar. Solat pada waktunya itu lebih baik. Okay, kena beza. Jamak dengan qasar. Qasar 4 rakaat potong jadi 2. Jamak 2 solat yang 2 waktu dihimpunkan pada satu waktu. Jadi qasar buat selalu, jamak apabila ada keperluan.